tengok belakang. Okey, belakang ni daripada ni L4, L5. Ni disc yang dipanggil slip disc. Yang mana disc tu adalah kepingan lapisan daripada 4 dengan 5 L. So dekat situ, dekat sini sampai L1. Sini L1 adalah injak, ini adalah kita punya tunjang darah utama, saraf utama ni. Sebab tu kenapa kebanyakannya manusia akan sakit L4, L5. Sebab bila tunduk, ni yang gerak. Dekat 4, 5 ni yang gerak. Bila pusing dia juga yang gerak. Semua dia yang gerak. 1, berarti 3 to 1 ni tak ada gerak. Itulah gerak. Inilah kita penentu dia. Yang mana nak tahu yang ini L4, L5 ni dia selari dengan pusat. Selari dengan pusat. Sebab tu kalau kita bukan cerita lah, kalau kita pandai, kalau kita sakit pinggang pun kita boleh cucuk perut kita, pusat kita. Kalau kita pandai, kita kuat, kita terasa sampai belakang. Cuba tekan pusat. Pusat tu apa pusat? Pusat ni. Betul-betul pusat ni, lubang pusat tu. Lubang pusat tu cuba tekan. Boleh sampai terasa pinggang. Terasa sampai belakang. Betul-betul lah. Real, bukan jadi tak ada. Tekan betul-betul. Tekan betul-betul. Dia akan terasa dekat belakang. Tapi kita tak boleh buat lah. Sebab kami tak boleh tekan ni. Sebab dia memerlukan tenaga. Nanti bila tekan sini terlebih sakit. Nanti yang depan lebih sakit daripada yang belakang. Yang belakang elok, yang depan pula yang rasa macam pusat bila kita tekan. Sebab tu saya tak ajar anak-anak saya. Tapi kalau kita pula sendiri, kalau nak nyocok ni macam mana? Baik, kita pergi dekat dinding. Pergi dekat dinding macam ni. Sadar, kita tekan. Tapi tak ada dapat. Ke depan. Ayo ke depan. Kita tarik. Itu akan terasa pinggang kita di belakang. Sebab tu saya sebenarnya selalu kena benda-benda ni. Sebab saya ada L4, L5. Tapi macam mana saya nak atasi? Saya nak atasi diri saya sendiri. Macam mana saya nak rawat diri saya sendiri. Pada yang paling teruk lepas raya hari itulah. Itu memang betul. Itu silap saya. Terlebih over makan bulu. Dia bagi urat dekat besar ni. Dijelas ni. Rumah saya buat berapa kali Amirul Quran. Dia tetap juga. Berdiri tak apa, berjalan tak apa. Bila saya duduk, nak bangun tu rasa nak memang perlukan tenaga. Memang sakit sangat sini. Tapi Alhamdulillah, saya duduk, relax, saya tenangkan fikiran saya pada malam tu. Saya susun lah. Ini ilmu yang ada pada saya lah. Lepas tu saya tak nak lokek ilmu. Saya susun, saya cari. Rupanya dia tersepit dekat betul-betul pelipat tu. Pelipat kita macam ni, betul-betul dia duduk dekat dalam tu. Sekali saya terjumpa, saya pegang, rupanya terasa sampai kepala. Itu yang sakit. Lepas tu saya gosok tak lama, saya tekan. Benda sakit kita buat sendiri. Usik. Lepas tu gosok tu, tekan. Pada berkali lepas tu, pagi besok terus elok. Sehingga hari ini. Alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang ilmu ni penting. Sebab tu kita kena amalkan. Jangan macam saya bukan mengamal pada diri saya. Saya amalkan pada pesakit saya. Hari-hari saya dengan pesakit. Macam kita sendiri yang sekarang ni nak belajar, dia tanya berapa lama kita nak habis. Saya cakap kamu belajar urat saraf ni sampai mati pun tak habis. Tak habis. Tapi kita gunakan apa yang kita ada ni untuk anak cucu kita. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan, kita kata dekat masjid, tiba-tiba tak boleh bangun. Kat masjid, yang datang masjid ni semua 60 atas lah. Yang 50 ke bawah pun kadang-kadang ada juga, tapi tak ramai, kadang-kadang. Tapi kebanyakannya yang atas. Bila yang atas kadang kita tengok dia nak bangun juga kadang kan. Tiba-tiba abang main bangun, abang duduk, kita usik je ni pinggang ni. Usik pinggang tu,
tiba-tiba je boleh bangun. Oh, bagusnya. Terima kasih tu. Dalam terima kasih sama-sama. Ini tak boleh biarkan ni kena minum susu ni. Manusia ni kalau bila situasi dia dah rasa selesa, cakap apa semua dia dengar. Kalau dia dah percaya, dah fanatik, jangan betul. Ini kau biar-biar besok tak boleh bangun besok. Ni besok otak hidup, mata hidup tapi solat dah tak boleh. Ayang macam mana finishing? Geretak macam tu. Ya, orang Melayu ni geretak aja bab agama, habis hanyut terus. Sebab tu ilmu yang kita ada ni, kita belajar ni, balik nanti kita praktis. Besok mana yang ada suami, praktiskan suami. Abang duduk bang. Sampai tangan dia duduk pun tak apa, letak je tangan dia dah. Lagi pada belakang, tekan je ni. Oh, pocok. Dia Allah Akbar. 98% manusia yang tak pernah buat rawatan saraf, pinggang, kenapa pinggang, confirm sakit. Sebab geli, sakit mengatasi geli. Walaupun dia penggeli, dekat sini kadang-kadang saya ramai pun, doktor saya ni bukan tak nak urut doktor. Bila pegang saya je mesti saya geli. Oh, geli doktor, geli. Okey, saya tak usik kamu punya urat geli. Saya usik urat sakit. Pegang mesti cocok. Allah sakit je. Bukan geli je, sakit je. Kamu cakap kamu penggeli. Oh, biasa kalau orang pegang pinggang saya ni memang geli. Ni tak ada. Saya pegang semua sakit. So dekat situ itulah ilmu yang saya bagi pada hari ini, iaitu amalkanlah. Nanti next minggu akan datang kita ulang balik benda yang sama. Kalau nak betul-betul nanti kita akan ambil. Yang penting sekali lutut. Itu yang penting. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak rawat diri kita sendiri dengan lutut. Lutut ni padahal kadang-kadang kita pergi je sakit je lutut, pergi hospital ke klinik, geris habis. Geris habis, sebenarnya geris tak boleh habis. Panggillah mana-mana orang doktor, main jumpa saya. Saya boleh bincang dengan dia. Selagi kita boleh buat bengkok, walau ini masih geris masih ada lagi. Kalau geris dah habis, kita bengkok ni meraup. Sebab bertemu tulang dengan tulang. Memang meraup. Yang mana lutut kita ni majoritinya disebabkan oleh urat saraf besar. Nanti saya akan tunjuk insyaAllah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doktor yang kita nampak tadi kan. Kalau nampak perkara macam ni, macam doktor kena repeat. Kalau macam satu subjek, urusan saraf subjek tu tak ada repeat kan. Memang lupa dah. Minggu depan walaupun kita ulang-ulang untuk masalah kan? lutut pula kan, betul kan? Dia ada nampak lah. Join live minggu depan untuk masalah lutut. Terima kasih Tuan Doktor. Itulah pelajaran yang kita dapat hari ini. Nanti dia akan ulang-ulang bagi kita faham. Kita pun kena praktikkanlah, buat pada diri kita ke, anak kita ke, suami isteri ke, buat. Sebab ilmu ni dia tak boleh sebenarnya. Tambah-tambah ilmu boleh buat, bila dah yakin, tolong orang, tolong dalam keluarga, tolong diri kita sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Okey, nanti kita, saya ada dengar pendapat. Ada yang bagi pendapat tentang meeting malam Rabu ni. Sebab yang kita dengar Cik Dino pun boleh selang-selang minggu. Nak kena bagi pendapat ke, macam mana ke, ataupun kita nak buat macam ni, ataupun kita perjumpaan hari Rabu ni kita selangkan juga. Macam mana? Tim Melaka. Tim Melaka. Sebab ni ya, Dino bukan kita apa, sebelum ni ada Dino ada bantu dekat pasar malam. Tapi yang namanya bantu pasar malam ni, dia dah bekerja. Jadi pasal malam ni tak kuat kalau nak tinggalkan terus. Kalau tinggalkan terus nanti dah selamat kan. Jadi lepas je lah Dino apa yang boleh buat. Macam contoh minggu lepas Dino niaga kan, minggu ni dia datang. Minggu lepas cuti kan, Dino niaga. Itu yang Dino dapat bantulah buat. Cuma sebenarnya kalau ikutkan pada fikiran Dino kan, kalau